Aku pergi 7-Eleven yang aku kena tangkap. Aku curi power bank. Oh, surat khabar keluar. Aku pergi search Shidi bin Abdul Wahab, dia keluar. Kes aku yang armed robbery dia taruh. Curi power bank tapi Curi power bank. Kena tangkap armed robbery. Tapi nasib baik aku lepas tu armed robbery. Episod ini ditajakan khas oleh Your Reno Works. Korang nak renovate rumah by HDB, kondo, landed, commercial atau industrial, dorang pasti boleh bikin. Your Reno Works juga adalah HDB licensed renovation contractor. Listeners Rebuild Podcast boleh mendapat diskaun 10% off hacking dan painting services kalau korang menggunakan promo code REBUILD. Follow dorang di social media Your Reno Works atau WhatsApp dorang di 83837879. Your Reno Works can be trusted. And now let's listen to some rebuild stories. What is good guys, and welcome back to Rebuild Podcast with me Hassan Rahman. Aku rasa korang pendengar suara aku ada macam pelik sikit because tak tahu kenapa banyak hari ni hari pertama di bulan Ramadan aku main suara tu jadi Ramli Sarip. So aku rasa should be okay, should be loud and clear, tak adalah teruk sangat. And also guys, aku just wanna update korang dan aku pun actually quite excited because dalam beberapa minggu ni aku akan start aku punya renovation works dengan Your Reno Works. So korang mana yang nak bikin rumah korang sebelum raya, korang boleh aja reach out to dorang. Kalau korang bikin rumah korang renovation ke apa-apa, contractor work, korang boleh aja reach out to Your Reno Works. Alright guys, so hari ni di dalam studio kita ada another guest, another story. Aku pilih guest hari ni untuk datang recording because atas permintaan ada beberapa orang. So as you guys know that I do have this submission untuk korang submit korang punya story. So in the future aku boleh share korang punya story kat podcast. But bila aku buat live, kadang-kadang korang bilang aku, San bawa dot, San bawa dot. Even dekat submission tu pun ada nama dot juga. Jadi panas jugalah nama guest kita hari ni. Di dalam studio bersama aku adalah Dot DeGeneres. Cakap. Assalamualaikum Kang. Apa khabar? Dot DeGeneres Pasal tadi Hassan cakap sebelum start live aku berbual-bual ni, kau diam je. So aku tak tahu sekarang boleh berbual lah sekarang. Dah boleh berbual, okay. dah boleh berbual. Assalamualaikum semua. Kamera yang situ. Mana-mana lah. Sekarang tinggal lah. Okay, Assalamualaikum. Thank you for bringing me here, Hassan, untuk dia punya Rebuild Podcast. So I be sharing aku punya story sikit-sikit lah yang kat sini. Kira sama juga macam mana kau nampak konten Dot dengan perangai di sini sama sikit. Sama je. Tapi sini kau jangan loncat-loncat pula macam konten kau. Oh tak. Dot DeGeneres. Kenapa DeGeneres? Adakah anda dermawan? Oh tak, DeGeneres ni actually datang daripada time auction punya time DeGeneres kira siapa yang kira support auction aku let's say orang beli something, aku kasih extra something like that lah. I think some of you guys may kenal Dot. I think you guys are quite familiar with him. He is actually quite well known in social media juga, di mana dia jual takoyaki Takoyaki and sushi bake. So sekarang pun dia tengah ada kedai di Geylang dan juga di Woodland. So korang boleh try dia punya takoyaki. Tapi kita akan touch more lah. Cerita macam mana ni. Nama kedai kau is Di-Taco. Di-Taco. Macam mana Di-Taco ditubuhkan. Tapi kita macam biasa nak dengar juga upbringing Dot DeGeneres ni. Di sebalik kisah bisnes-bisnes ke apa yang kau dah ada sekarang ni. And untuk Dot pula, so waktu kau kecil-kecil dulu lah, kau punya upbringing macam mana dulu? Aku punya upbringing kira okey lah kan. Aku punya upbringing kira macam pokok yang tengah tumbuh and then a lot of branches pergi sini pergi sana, a lot of haywire lah. So ada yang ke sini, ada yang ke kiri, macam AYE, PIE, apa road lagi? CTE. CTE, something like that lah. Berkecah kadang. Kadang jam, roadblock, something like that accident. lah. Okay. So aku macam gitu lah. So bila kau, let's start pada kau primary school dulu lah. Siapa Dot sebenarnya? Primary school aku ni is banyak, aku would say banyak main-main lah. Macam budak kecil lelaki apa. Lagi banyak main-main.
Cikgu suruh tulis journal. Aku cakap aku nak bunuh cikgu. Something like that. Aku simpan lagi tu journal. Aku punya wife sendiri yang baca. Yang you punya journal ni you simpan, habis I baca ada bunuh, I want to kill teacher. Aku actually tak ingat sangat lah. Bila aku dah baca balik, sure, apa aku punya pemikiran time budak kecil sampai nak bunuh cikgu So Tapi waktu tu kau rasa macam kau normal lah? Normal lah. Your parents ada sekarang pun normal lah. Waktu tu aku punya parents was doing good. Aku punya parents is dua-dua pendek. Sebab tu dapat aku pun pendek. Apa lagi aku nak cakap, so far aku doesn't come from like a broken family ke apalah. Cuma aku rasa the masalah time aku growing up is me lah. So kau cakap time growing up problem is you. Bila tu dia start problem tu? Dah start. Secondary school dah datang pergi sekolah. Set 1 aku dah kena caning. Pasal apa? Main wrestling kat kelas. Betul. Aku pergi suruh kawan-kawan aku pegang budak Cina ni. Aku meja dan aku taruh kerusi kat atas meja tu. Aku panjat kat atas kerusi tu. Aku sudah loncat. Kena dia nangis. Aku kena caning. Tu kau memang playful lah kira. Memang playful. Aku memang daripada dulu time aku kindergarten punya time aku dah start tengok wrestling WWE. Wow. Favorite wrestling kau siapa? Shawn Michael dulu. And then after that sekarang is Jeff Hardy lah. Jeff Hardy dah mati. Mana ada Jeff Hardy dah mati? Betul, dah mati. Ada. Antara Jeff ke Matt lah. Ke satu kembar tu mati. Ya ke? Aku rasa lah. Sembarang. So because of that kau kena caning. Okay, tapi in terms of selain daripada itu, pada aku normal lah. Just kids being kids, mischievous kan. Isap rokok ni semua? Isap rokok ni semua set 3. Set 2. Set 2. Tak. Bukan set 2. Ni kau jangan tanya bini kau Set 1. Betul, set 1. Pasal aku masih ingat lagi bapak aku nampak aku kat luar basketball court kan. Bapak aku cuy pada jauh. Aku tengah isap rokok. Sekali ternampak. Bapak aku show ni. Sap. Step balik. Bapak aku ikut dari belakang. Balik sap. Kena tali pinggang. Terus gerbuk. Cut story short. Daripada situ terus aku start minum ni semua lah. Start makan. Tamu kari shot. Aku nak tahu kenapa kau boleh start minum tu. Start minum. Kaki dah naik tau. Naik. Dah shook. Kau shook tau ni. Ni dah macam kedai kopi lah. Kira aku dah start minum is from mix with friend lah. Kawan-kawan minum ni semua. So kau tadi cakap ni sec 3 baru kau start benda-benda ni semua. Yes. Sec 1, sec 2 kira normal lah. Sec 1, sec 2 aku English number 1. First. Betul lah. Sumpah. Memang kau punya studies is very good lah. Academic. Tak very good. Primary school rabak. Sec 1 aku rasa tak tahu mana punya malaikat dah masuk kan. Terus jadi bagus. Okay. English aku bagus. Number 1 aku always fight. Aku dapat top 3. Aku kalau top 3 dia aku macam sial lah. Asal aku try again. Dapat first lah English. Tapi jika aku tak tahu asal sekarang ni aku berbual English, kadang dia ke laut tau. Kadang aku dah English dia dah tailor dia lain tau kadang. Lainnya malaikat masuk. Tu lain malaikat. So bila sec 3 tu, sec 3 aku dah start minum ni semua kan. Dah start minum, campur kawan. Kita kenal dulu famous lah. Aku tak tahu if kau tahu ni yang pil kuda Power. Memang dia selalu busy kan. Ni 15 tahun Boleh cakap lah ni? Boleh. Boleh cakap. Aku selalu gini lah. Cut korang $10. Kau 20, aku 20 lah. Ni siapa yang recommend? Members recommend? Members lah. Dia terlebih dia di robot. Jadi robot. Terus yang time sekolah punya time, mak bapak suruh pergi sekolah. Time aku dah set 4, pergi mark attendance. Dah attendance dah mark. Terus keluar balik pergi rumah kawan aku minum. Dia nak balik, diorang check attendance lagi apa. Patah balik baru minum gini kat kelas. Aku kena duduk first apa. Cikgu dah aim aku. Kini dia cikgu tanya aku dari mulut dah berminum. Kawan aku semua sebelah aku dah cakap, dok kau buat apa sah? Dia tak panggil aku dok dah dulu. Shidi Shidi, apa kau minum ni? Mulut kau busuk siapa? Lengkang siapa? Aku cakap diam je. Itu lah. Itu daripada situ lah aku kenal DRUG kan. Boleh cakap je. Sini boleh cakap. Daripada situ aku kenal drug. Tapi sebelum tu 15 tahun kau try benda ni, kau tak ada rasa takut? Rasa curious.
Okay. So bila dah makan ni yang ubat kuning ni, yang orang panggil power ni, so dah jadi macam monyet tu. Is it addictive? Dia I would not say addictive. Dia macam seronok. Dia bukan tak kena macam nak kena. Dia is more like tu macam aku ambil ni benda just want to have fun. Want to turn on the monyet battery punya button kat atas belakang. So once telan dia auto on. Cak bagus saya ni boleh jadi auto apa ni monyet battery automatic punya. Terus aku continue every week Saturday. How much is it? Dia macam mana dia charge tu dulu power? $10 lah. For $10 for satu biji? No, $10 for 40. Dia pil color kuning kecil. And then kalau makan, then dia take about a few minutes to 1 hour to kick off. And then baru it will last a few hours lah. Ni mana korang dapat biji power ni? Dulu is at Bukit Batok area lah. Memang sana je juga ke atau dia ada place? Aku rasa kat tempat lain pun ada. Tapi Bukit Batok is dia punya hotspot lah. Okay. And kau travel to Bukit Batok just to get that? Tak, dulu aku Bukit Batok. Aku home ground is Bukit Batok lah. Okay. So daripada 15 tahun, Sec 4 berterusan ambil ni benda. In 1 week berapa banyak biji kau ambil tu? In 1 week, weekday satu kali, weekend Saturday is a must lah. Pasal Saturday selalu kita lepak town. Saturday is like kita punya hari besar kita lah every Saturday. Every time pergi sana is like minum. Every time go there will always take this thing. Then selalu kita akan mix lah. Dia dah mix jadi makin roseng lah. Boyan cakap, roseng kaki gitu. Itu Saturday is a must. Saturday, weekdays kalau boring-boring sebab dulu dah lepas Set 4 ITE ni semua kadang kita ton overnight ni semua. And then kadang boring-boring weekdays pun kita ambil just for the sake of dah jadi mengarut dia. By that point of time does your parents tahu kau minum, kau ambil biji-biji ni semua? Parents ada suspect lah. Sebab satu kali aku dah terlebih, aku balik sudah jadi robot depan mak aku. Dia robot literally memang macam robot. Dia gitu tau. Mak aku cakap, apa jadi anak aku gini sampai kena mandikan. So kau masuk toilet pergi mandi. So dia buka air dengan baju aku tak buka ni, dia buka air sejuk. Aku nangis. Janji tak ambil lagi. Apa kau ambil? Tahu lah jadi robot lah. Kecoh. Okay, tapi bila ada point of time, bila kau angkat minum, kau angkat biji ni, kau minum ni semua, are you involved in gangs? Gangs tak. Daripada dulu sampai sekarang as in masuk tak lah. Campuran aku je sebanyak. And waktu umur tu lah. Waktu umur tu. And ada macam orang ajak kau, tarik kau. Ada. And kau memang tak join. Tak join. Macam mana tu kau boleh have that courage to say? Bila part aku sampai aku dah terduduk pun banyak orang yang suka tarik-tarik apa. Kat dalam yang macam ini apa ni. Tak lah. That time aku masuk umur aku dah 20 lebih. Tadi aku cakap umur aku berapa aku 20 masuk? lebih 20 lebih kan. Tu nak kena tanya bini kau lah. Aku tanya dia soalan daripada tadi guys. Semua dia tanya bini dia. Tak, kadang dia sebab banyak drug dah masuk. Kadang dia macam lupa-lupa. Sebab tu kalau bila time life pun kalau aku sebut nama orang pun, hari ni aku cakap nama orang, besok aku dah lupa orang tu siapa. Even though muka pun kadang aku cakap, siapa adik ni, aku pernah nampak yang muka dia. Bukan it's because of, ada mesti orang cakap, alamak adik ni sombong lah. Padahal aku is actually tak tahu from nowhere. Ni semua punca biji power lah ni. Punca biji power macam-macam. Tapi we want to talk about kau punya prison journey tu nanti. But let's talk about kau punya teenage lah. Towards the end of kau punya teenage tu. Pasal baju ni satu interesting because kawan-kawan yang kau campur ni, apa yang kita tahu kalau biasa diorang main drugs, rokok, minum, usually the next step is main baju lah. Ataupun main baju dulu baru dia involved in minum ni semua kan. Tapi untuk kau, kenapa tu kau tak join baju? What's your reason? My reason it's actually abang aku is main baju lah. Okay. Okay, so aku dah nampak abang aku punya cara gini. And abang aku selalu pesan aku cakap, Eddie kau nak campur ni macam orang, kau nak campur, kau tak payah masuk, dah cukup abang kau dah jadi apa ni, satu like pengajaran lah. Pengajaran ke apa, pertunjukan ni semua lah. Kau tak payah ni, biar abang dia angkat ni semua, kau buat bodoh. Tapi ada apa-apa kau call aku. Because kau dah tahu kau ada abang kau as backup. Kau ada abang aku. So bila time aku teenagers punya time,
tengah hot apa orang cakap, macam ikut apa ni even though in secondary school. Aku rasa anak and aku dengar macam dulu punya time kan, masuk ni korang nak kena bayar ni tau. dia ni. So aku cakap, ni apa sial ni kena bayar ni semua. Aku tak minat lah. So from there, seorang kalau berbual aku would say dengan diorang cakap, aku tak minat lah ni semua. Kau pergi tanya orang lain lah. Aku ni yang gini campur dengan kau dah girik, kau gini jadi turn off. So kira kalau perempuan dengan lelaki nak roman kau berbual gini, perempuan dah tak nak. So Tapi okay, so bila kau dah, it means that's the reason. It's a reason kau tak nak join the gang. And NS pula. So with this addiction, I wouldn't say it's addiction lah, it's the lifestyle lah. Kau dah biasa minum, biasa biji ni semua. Masuk NS pula macam mana? Masuk NS aku dah upgrade daripada power pergi ecstasy. Oh, big higher level drug. Dah jadi A class lah. A class drug aku dah try lah. Ini pasal budak camp ke atau kawan luar juga. Okay, tapi before that kenapa kalau korang perasan bila aku interview guest, aku suka tanya dorang punya timeline hidup dorang tau. Maksudnya daripada dorang kecil, teenager, NS ni semua. Because I think there are a lot of parents out there yang dengar podcast aku, is something that you guys can take note. Tak semestinya dia dah masuk NS, kira dah macam dah besar lah budak ni, kita tak payah monitor, tak payah observe ni semua. And at every point tu, there are some, macam kau cakap lah, dia punya perjalanan dia kadang-kadang ke CTE, ke AYE ni semua. So that's why we want to know. Bukan aku nak korek saja je nak tahu file-file dot ke apa, bukan. Is kenapa dia upgrade pasal dekat NS? Is it because of budak kemik? Bukan kita nak salahkan orang tau. Bukan kita nak cakap pasal dia ni ambil aku pun ambil. No, it's not that. It's for you to be aware that we are exposed to this kind of things lah. Okay, so NS, kenapa kau boleh start ambil ikan pula? Dah start campur kawan-kawan, aku selalu pergi Zouk kan. Pergi Zouk is always trance music, house music ni semua. First time clubbing lah kira? First time clubbing was aku ITE punya time. Aku main Zouk. So aku punya orang not into R&B, gilik-gilik punya time. Aku suka more to house music, music. So bila pak aku masuk tu, aku tengok macam orang minum, ada orang macam dia ni apa sih ni, dia macam sekali diorang introduce aku tangan gatal, syok ini aku try. Aku try sekali, the first time aku try, aku tengok cermin, asal mata aku macam sebelah AYE sebelah PIE so gini, lari so asal gini terus tapi syok, dengar lagu tak ingat dunia lah syok. Terus kepala dah pusing 8 terus jadi sekarang punya 6-7 pun ada lah. Busy tu, tapi syok. Tapi syok, korang jangan nak ikut. Ni aku ceritakan dia tahu, korang jangan ikut. Ini biar macam abang aku cakap, biar abang dah jadi hero, abang mati dulu ke apa kan, kau jangan ikut aku punya cara. Sekarang aku pesan kat korang pula. So bila tadi, tapi kalau ambil power, kalau pergi clubbing ambil power, boring. Jadi robot lah. Tu jadi robot untuk jadi macam monyet bateri gitu boleh. Which kau pernah try lah? Pernah try tapi tak syok. Ikan lagi syok. Okay. So bila kau ambil ikan tu, is it addictive? Ikan a bit lah. A bit addictive. A bit addictive. It's because of the hype, the bateri dia. Okay. And is it expensive? Aku tak ingat lah dulu. Dulu berapa puluh satu biji. Kadang kita sampai kadang macam nak setengah biji. Kadang kita gigit kan. Kau gigit lebih so gigi kau tak straight lah gini, sampai gini. Rabuk tu aku sikit lah ni. Sampai gaduh kadang gitu. About this ikan punya jenis Tapi it's only ikan dulu lah at that point of time. Ikan and then baru upgrade lagi lah. Okay, so upgrade lah. Kau punya routine dekat NS tu is like every time book out, then clubbing, then with the ikan. Aku actually NS was PSE tau. Okay. PSE ayam sakit lah. Okay, aku kena clerk. So aku kena stay in. That time arwah mak aku masih ada. Aku cakap, mak cakap tulis surat lah. Mak cakap Didi kena jaga mak. Jadi boleh balik hari-hari. Terus tulis surat ni semua. Aku transfer to Storeman. Storeman boleh balik hari-hari. Terus pasal Wednesday aku pergi MOS. Then Saturday baru Zouk lah. So pasal aku nak pergi MOS ni, pasal aku nak balik hari-hari ni semua, aku suruh mak aku tulis surat. Terus from there lah MOS Zouk. Heavy. Was heavy. Throughout aku punya NS was easy. Okay. MOS Zouk. Selepas NS, what's your journey after that? Selepas NS aku jobless.
Tak ada plan nak cari kerja, macam start a career ke apa? Ada plan macam aku nak ni, cita-cita banyak tau. Hmm. Aku nak cari kerja yang bagus lah, gini-gini Hmm. kan. Tapi tak sampai pasal aku punya addiction is there. Okay, faham. Aku punya addiction lepas ecstasy, aku try ice, aku try K ni semua. So a lot of things yang aku dah kadang mix. So nak cakap pasal diri aku, dulu senang cakap apa tau. Aku drug addict lah, senang cakap. Tapi dululah, sekarang dah tak. Sekarang dah business addict Sekarang lah. dah business addict lah. Tapi bila kau cakap lepas NS tu kau makin wild lah. Why after NS tu kau boleh upgrade to more grade lah drugs tu? Just curious. Macam orang dah recommend try ni. Ni pasal every drugs dia punya rasa dia is lain apa. So like ikan rasa dia is more to macam steam. Macam ambil ice, it's more to macam energy. Terus kau akan fokus betul-betul gila babi. Benda yang kau tak nak tahu pun kau akan belajar, something like that. Tapi aku curious, so aku try everything. Kau curious ke atau kau senang kena influence? Senang punya influence, tak, aku rasa curious lah. Kalau senang kau sendiri influence, yang nak try senang influence, aku by now dah main baju apa. Betul lah Tapi bila tu the moment yang kau dah main ni benda, so far kau pernah angkat semua. Panas pun kau langgar juga. Panas tak? Panas kau aku tak langgar. Aku SSC, K, lagi apa yang daripada Europe ni apa, Sylvia ke apa entah. Itu kecoh. Sylvia? Tak tahu apa nama dia, sebab dia Sylvia. Dia tak pernah dengar sini. sedut dia gini. Dia apa, tobacco ke biji dia ke? is like sticky thing tau. It's part of marijuana juga. Okay. Daripada daun marijuana. So what they do itu is called apa kas ke apa entah. Dia nanti jadi sticky daripada daun ganja tu, diorang rub. Diorang rub yang ada sticky tu, nanti diorang ambil, diorang taruh dekat like diorang punya pipe gitu. And then bakar, sedut. Macam diorang boleh bawa masuk ni? Tu aku tak tahu diorang bawa masuk macam mana. Ada tanam ke apa ni semua. Itu yang buat sticky dia tu, tanam tu. Tu lah. Ada kelat-kelat sikit je. So kau try that one? Aku try that one. That one was interesting, sir. Kenapa? Interesting. Aku shoot tapi dia is terus macam ada apa ni, illusion It's like illusion, macam something illusion baru macam kiri so cool so ni benda. I would think macam benda ni macam cool gila lah. Pasal aku pun ada kawan cakap, aku pernah heavy that time dia pergi party kat Europe, jungle party kan. Dia pergi ambil ni benda, dia dah sampai apa tau, to the point as dia dapat rasa macam dia punya roh ni keluar, tengah tengokkan diri dia tengah joget. Dia punya steam dia rasa gitu. After that dia cakap, ini steam nak tak tahu nak cakap girik ke, tak tahu nak cakap seram so. Kau dah nampak diri kau joget dekat bawah itu dah tak kelakar so. Tu dah nak apa ni, panggil malaikat ambil kau punya nyawa so. So lagi satu ni yang saliva yang Sylvia. Is ada dia sama kategori yang macam yang marijuana tu. So, illusion jugalah. So to me yang illusion tu yang hallucination dia. Hallucination. Macam gitu lah. Yes. Itu yang bikin aku macam girik so ni aku nak try lagi, tak tahu yang ni rasanya macam mana pula. So, every time kau ambil is the same thing, tapi dia punya hallucination is lain-lain. Faham. At that point of time ni kau dah kira dah quite rabak jugalah pada kau. Dah rabak. Pernah tak terlintas dalam hati kau macam sampai bila aku nak angkat drug? Macam mana ni aku nak stop sekarang? Pada aku terus terang aku cakap there's no tomorrow lah. Kau memang tak kisah. Kena tangkap pun tak kisah. Tak kisah. Bila aku dah start langgar air batu pun is hari-hari aku langgar. Which is dah heavy lah kalau dah hari-hari. Itulah. At which point tu kau kena tangkap? At which point bila aku kadang ambil this ice and then aku kenal this thing yang IPAM that point of time kat Geylang famous. Kau literally apa benda steam semua aku try. Semua kira aku nak yang apa ni? Aku try. Aku try. Kira dah jadi tikus lab pun ada lah. Semua benda aku try. So bila aku dah mix ni IPAM ni, ada orang ambil is fanatic. Ada orang ambil dia punya steam is tangan panjang. So bila aku ambil IPAM ni, aku punya tangan is tangan panjang tau. Okay. So aku pergi mana-mana, pergi town, bawa paper bag kosong, keluar dengan 9 minyak wangi, something like that. Padahal ada duit. 9 minyak wangi 9 minyak wangi.
Lepas tu kalau pergi 7-Eleven, aku pergi 7-Eleven yang aku kena tangkap. Aku curi power bank. Oh, surat khabar keluar, kau pergi search Shidi bin Abdul Wahab, dia keluar. Kes aku yang armed robbery dia taruh. Curi power bank tapi Curi power dia bank. tetap Kena armed robbery. tangkap armed robbery. Tapi nasib baik aku lepas tu armed robbery. Okay, so kita nak tahu dia punya proses kena tangkap, dia dihantar ke, ni masuk prison Ni masuk prison. Ini masuk prison, curi power bank. Pasal IPAM pasal Pasal IPAM yang pasal. Okay, kita nak take a short break. Kita akan sambung di mana Dot kena tangkap curi power bank. Tapi sebelum tu, episod ni tajakan khas oleh Your Reno Works. So kalau korang nak renovate rumah korang, baik HDB, commercial, industrial, semua dorang boleh bikin. Korang boleh follow dorang kat social media Your Reno Works. Jangan lupa pakai promo code REBUILD untuk mendapatkan 10% off dorang punya hacking dan painting services. We will be back with Dot part 2 with that settled.